seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos I forgot. Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bidden, I chased the apple and realized can't let it go. Baby, it's a losing game, and I know that I'm to blame. I crossed the ocean and lost myself below. I owe this to myself to stay in the deep end, finally face to face with truth. How about you? Can you handle the riptide? Won't help from the shoreline. What's the use? Somewhere it must be written. I just lost my access to the Ni, tengok kawasan Bukit Sedang, Bukit 300, berhampiran Jalan Sungai Kecil Ilir dalam daerah Bandar Baharu, Kedah. Gambar pertama ini dirakamkan pada tahun 2014. Ketika itu, kawasan yang kemudiannya menjadi tapak kuari ini masih kelihatan menghijau dan sebahagian besar permukaan bukit masih dilitupi tumbuh-tumbuhan. Menjelang tahun 2021, pemandangannya telah berubah. Bukit mula dibuka dan tanah yang dikorek sudah dapat dilihat dengan jelas dari jalan raya. Pada tahun 2024, sebahagian besar permukaan bukit kelihatan hampir gondol. Kawasan tanah merah dan laluan kerja kini mendominasi pemandangan. Lebih membimbangkan, sempadan tapak ini dianggarkan hanya sekitar 557 meter dari air terjun Batu Hampar. Rakaman skrin Google Earth ini menunjukkan perubahan muka bumi tersebut secara berperingkat berdasarkan imej daripada tahun-tahun yang berlainan. Pada peringkat awal, kawasan ini masih didominasi litupan hijau. Hanya terdapat beberapa bukaan tanah yang kecil dan terpencil. Namun, apabila garis masa digerakkan ke hadapan, bukaan itu semakin melebar. Laluan masuk mula terbentuk dan kawasan tanah terdedah berkembang dari bahagian bawah bukit menuju ke bahagian yang lebih tinggi. Perubahan ini mungkin kelihatan perlahan jika kita hanya melalui jalan berhampiran sekali skala. Tetapi apabila imej setiap tahun dibandingkan pada kedudukan yang sama, skala perubahan tersebut menjadi sangat ketara. Berdasarkan analisis kasar imej SENTINEL2 bertarikh 17 Januari 2026, kawasan tanah terdedah yang saling bersambung di tapak ini dianggarkan sekitar 0.51 km persegi. Jumlah itu bersamaan kira-kira 51 hektar ataupun 126 ekar. Apabila paparan di zoom masuk, keadaan di dalam tapak dapat dilihat dengan lebih jelas. Di sini kita dapat melihat permukaan bukit yang telah dibuka, beberapa laluan pengangkutan serta kawasan kerja yang terbentuk pada aras berlainan. Warna cerah menunjukkan tanah yang terdedah, manakala kawasan gelap yang masih berbaki ialah kelompok tumbuh-tumbuhan, cerun, takungan air atau bahagian yang belum dibuka sepenuhnya. Jika diperhatikan dengan teliti, beberapa kenderaan dan lori berwarna kuning turut kelihatan di kawasan operasi. Lori yang mempunyai rupa dan warna sama pernah saya temui menggunakan jalan raya berhampiran kawasan ini. Berdasarkan pergerakan tersebut, lori-lori ini dipercayai digunakan untuk mengambil dan mengangkut tanah keluar dari tapak. Apabila pandangan dijauhkan sedikit, kita dapat melihat hubungan antara kawasan kuari dengan hutan, kebun, jalan raya dan penempatan di sekelilingnya. Ini menunjukkan bahawa kesan sesuatu operasi kuari tidak semestinya terhenti di garisan sempadan tapak. Debu, bunyi jentera, pergerakan lori serta air larian dari permukaan tanah boleh bergerak keluar dan memberi kesan kepada jalan awam, sungai dan kawasan yang berada di bahagian lebih rendah. Paparan tiga dimensi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan sebenar kuari. Tapak ini bukan berada di atas tanah yang rata. Ia terletak pada kawasan berbukit, dikelilingi cerun dan litupan hijau yang menjadi sebahagian daripada lanskap semula jadi Bukit Sedang. Dari sudut ini, keluasan permukaan yang telah dibuka dapat dilihat dengan lebih nyata. Jalan-jalan kerja memotong cerun, manakala beberapa bahagian bukit telah diratakan untuk membolehkan jentera dan lori beroperasi. Perubahan bentuk muka bumi seperti ini sukar dipulihkan dalam masa yang singkat. Walaupun pokok boleh ditanam semula, struktur asal bukit, lapisan tanah dan sistem saliran semula jadinya mungkin telah berubah. Kedudukan air terjun Batu Hampar yang hanya kira-kira 557 meter dari sempadan tapak menimbulkan satu persoalan penting tentang pengurusan air larian. Apabila hujan turun di atas kawasan yang telah kehilangan litupan tumbuhan, air tidak lagi dihalang sepenuhnya oleh kanopi, akar dan lapisan daun di permukaan tanah. Air boleh mengalir dengan lebih cepat sambil membawa lumpur dan mendapan, terutamanya jika longkang perimeter, benteng kawalan serta kolam mendapan tidak dibina atau disenggarakan dengan sempurna. Sebab itulah pemantauan tidak boleh hanya dibuat ketika cuaca baik. Keberkesanan langkah kawalan perlu dinilai ketika hujan lebat, iaitu pada waktu risiko limpahan dan hakisan menjadi paling tinggi. Dari pandangan yang lebih luas ini, kita dapat melihat bahawa bukit tersebut bukan sebuah kawasan yang terasing. Terdapat kampung, jalan awam, kebun dan kawasan rekreasi alam dalam lingkungan berhampiran.
Pergerakan lori berat melalui kawasan penempatan bukan sahaja boleh menghasilkan debu dan bunyi, malah turut menimbulkan persoalan tentang keselamatan pengguna jalan raya, khususnya di kawasan kampung dan laluan yang sempit. Penduduk mempunyai hak untuk mengetahui status lesen operasi, keluasan kawasan yang diluluskan, syarat pemulihan tapak serta keputusan pemantauan air, habuk dan bunyi. Baru ni dalam bulan 7 2026 dah ada kemalangan maut pun kat depan pintu kuari, lori langgak motor. Tak ada apa kesan pada pengusaha, projek terus jalan. Kebimbangan mengenai kawasan ini bukan perkara baru. Pada Julai 2024, Sahabat Alam Malaysia membangkitkan isu kuari laterit di jalan atas 300 kaki Bukit Sedang. Pertubuhan itu melaporkan dakwaan penduduk bahawa limpahan air dari takungan kuari ketika hujan lebat pernah menyebabkan banjir lumpur, khususnya kepada penduduk yang tinggal berhampiran sungai. Imej yang kita lihat tidak dapat menjawab semua persoalan undang-undang dan pematuhan. Namun imej ini memberikan satu bukti yang sangat jelas, rupa muka bumi di Bukit Sedang telah berubah dengan ketara dalam tempoh beberapa tahun. Kini persoalannya ialah, sejauh manakah operasi ini dipantau? Adakah syarat alam sekitar benar-benar dipatuhi? Kemanakah tanah yang diambil ini dibawa? Dan apabila hasil bumi di sini habis dikorek, siapakah yang akan memulihkan semula bukit ini? Kerana yang sedang hilang bukan sekadar tanah. Ia melibatkan sebuah bukit, sistem air, keselamatan penduduk dan warisan alam yang mungkin tidak dapat dikembalikan seperti asal. Tapi, aku pun heranlah dengan sesetengah pemimpin ni. Kalau korang tengok tanah tu dalam negeri Kedah, Menteri Besar dia baru ni dok cakap pasal tanah Melayu. Ini bukan tanah Melayu kah yang dijual ke Penang? Air dah lama jual. Ni tanah pun dia jual untuk projek tambak laut Pulau Pinang. Kalau bab bermuka-muka, serah kat hampalah juara.